Tonton video ni sampai habis, like, follow dan share, repost. Itu intro sikit. Saya nak bagi contoh bagaimana patriotiknya dan sayangkan negara bangsa Turki mempertahankan negara dia hampir-hampir jajah oleh semua kuasa besar di Eropah. Nampak tadi kan, bendera British lah, bendera Perancis lah, bendera Itali lah, bendera Greek kecil macam tu pun mereka. Sebab apa? Turki kalah perang dunia yang pertama. So, walaupun selalunya kita dengar Kemal Atatürk ni tak disukai oleh ramai orang, tapi di negara Turki, Kemal Atatürk sangat-sangat dihormati. Sebab apa? Beliau telah menyelamatkan negara beliau dan bangsa beliau daripada dijajah oleh penjajah-penjajah Eropah. Ya? Lepas kalahnya perang dunia yang pertama, memang hampir kena jajah. Seluruh Turki tu tinggal kecil tu je. Turki nampak tadi dalam map kan. Kita jangan benci kan beliau sangatlah, saya nak beritahu di bulan Ramadan yang mulia ni. Beliau ni seorang Islam, tapi beliau terpaksa berlakon supaya Eropah dan kuasa-kuasa asing tidak akan mengacau Turki, sebab Turki tak nampak terlalu Islami. Cuma pada hari ini, apa yang kita lihat? Kita tengok Turki dah revival Islamiah di negara Turki itu di bawah Presiden Erdogan. Ya, ada banyak kepincangan, ada yang kata inflasi tinggi, tapi ini semua kita tahulah mainan siapa lah kan. Duit siapa yang pegang, hampa pun tahu, saya tak mau sebut. Nanti kan sebutlah, faham kan? So, yang ni semua permainan yang tu, geng-geng itu dari dulu daripada main lah. Ya, siapa-siapa yang berminat boleh pergi baca atau tengok video-video berkaitan dengan sejarah negara Turki moden. Mungkin boleh bagi semangat khasnya kepada orang-orang Melayu. Lama semakin kecil. Ni tengok video depan ni. Itu sejarah, bukan saya buat cerita, saya bukan menghasut. Itu sejarah. Ya. Bangkok Make Agreement 1909, separuh negeri bagi ke Siam. Tak tahu siapa yang bagilah. Macam British memang bapak negeri bagi. Tengoklah puai-puai. Tanah Melayu yang asal ni adalah 1355 km panjang daripada Segenting Kera sampai ke Tanjung Piai. Sekarang tinggal ini je lah Tanah Melayu.